Hai, nama saya Ifat Syahir bin Rosyah, bersekolah di SMK Iskandar Shah, Parit, Perak. Tajuk saya ialah apa itu buli di sekolah. Apa itu buli? Buli merujuk kepada tingkah laku agresif yang disengajakan, berulang-ulang dan bertujuan untuk membahayakan orang lain. Ia boleh mengambil pelbagai bentuk termasuk penderaan fizikal, lisan dan emosi. Memahami apa yang dimaksudkan dengan buli adalah langkah pertama ke arah pencegahan. Jenis-jenis buli. Buli fizikal melibatkan pukulan, tolak atau kecederaan fizikal lain kepada mangsa. Buli lisan, panggilan nama, penghinaan dan ugutan yang menyakiti emosi mangsa. Buli sekolah, mengecualikan seseorang atau menyebarkan kabar angin untuk merosakkan reputasi atau kedudukan sosial mereka. Buli berasaskan jantina, mendiskriminasi atau menyasarkan seseorang berdasarkan jantina atau orientasi seksual mereka. Tanda-tanda dibuli: kecederaan fizikal, perubahan emosi, perubahan tingkah laku, kerap tidak hadir. Menyedari tanda-tanda buli adalah penting untuk campur tangan. Mangsa sering menunjukkan tanda fizikal seperti lebam atau cala, serta tanda emosi seperti menarik diri atau kebimbangan. Prestasi akademik juga mungkin menurun akibat dibuli. Kesan buli kepada mangsa. Buli boleh mempunyai kesan psikologi, emosi dan sosial yang berpanjangan. Mangsa mungkin mengalami kebimbangan, kemurungan, harga diri yang rendah dan kesukaran membentuk hubungan yang boleh dipercayai. Kesannya boleh berlanjutan sehingga dewasa jika tidak ditangani. Peranan sekolah dan ibu bapa. Sekolah dan ibu bapa mesti bekerjasama untuk mencegah dan menangani buli. Sekolah harus mempunyai dasar anti-buli yang jelas, menyediakan sokongan untuk mangsa dan mengajar pelajar tentang rasa hormat dan inklusi. Ibu bapa harus mewujudkan dialog terbuka dengan anak-anak mereka. Contohnya, dasar anti-buli, sistem sokongan, penghormatan dalam pendidikan, komunikasi secara terbuka. Bagaimana untuk mengelakkan buli? Mencegah buli bermula dengan mewujudkan budaya hormat menghormati dan keterampuman. Ini melibatkan mendidik pelajar, menyediakan program anti-buli dan menggalakkan empati. Pelaksanaan inisiatif yang diterajui rakan sebaya juga dapat mengurangkan insiden buli. Bagaimana bertindak balas terhadap buli? Sokongan untuk mangsa, akibat untuk pembuli, empati dan pendidikan, penglibatan ibu bapa. Menjawab buli melibatkan pendekatan yang diselaraskan antara pelajar, guru dan ibu bapa. Mangsa harus disokong secara emosi dan pembuli harus menghadapi akibat yang sesuai. Sekolah mesti memastikan isu ini ditangani dengan cepat dan berkesan. Komuniti dan sumber sokongan. Talian bantuan nasional, kumpulan sokongan, program pendidikan, kumpulan advokasi. Slide ini menyediakan maklumat tentang pelbagai sumber komuniti, talian hangat dan organisasi yang menyokong mangsa buli dan menyediakan sumber pendidikan. Mendapatkan bantuan daripada sumber ini adalah penting untuk mencegah dan menangani buli dengan berkesan. Ingat kawan-kawan, tiada buli di sekolah. Sekian, terima kasih.